Nasib saya tak bagi dia pecah ni. Saya tak bagi dia pecah ni. Kalau pecah ni. Nah, ni kalau buka satu ni, dia macam kena buat balik semua lah. Ini ke teruk lah. Sana lagi lah teruk. Nasib saya tak bagi dia pecah ni. Saya tak bagi dia pecah ni. Kalau pecah ni, tak tahu apa jadi macam ni. Finishing tu. Ya, finishing dia tak cantik. Jadi mah habis. Itu pun habis. Kau ni tengok saya sengit. Tu sana dia tak macam mana dia buat. Bila pecah macam ni, ada macam masuk gua mulu dah. Bila dia jarak, dia ada gap, dia asyik mula sengit nak. Satu mula sengit habis semua. Macam ni kan. Mana ni? Ni tak macam apa. Ini apa ni? Ini yang masuk bahagian daripada design ke apa ni? Lepas yang belah ni dia kampus pun rata dah. Rata letak. Kalau simen terus pun tak boleh juga. Iyalah, tapi kalau macam nak simen tu tak sampai jalan sekarang. Kena levelkan dulu. Punya tak seronok. Nak cover ni pun dah meleleh-leleh. Ni padahal ni patut masa dia letak, dia tahu sikit. Betul kan lah? Boleh je sini. Boleh aja saja. Ini dah jenisnya. Kalau macam ni buat apa? Kena hack. Kena hack ni. Ini. Kalau hack dia pecah, kan? Kalau pecah, masukkan yang baru, dia sama dengan dia, yang ni ada lagi. Akhirnya dia ada pelangkai. Dia sebenarnya kena buat dia kali. Ini tak boleh kata apa ni. Ini macam mana ni? Apa cerita ni? Dah ada macam ni ha? Ni terkeluar, ni kena. Ini satu nak kalau nak betulkan yang ini ya, pun dah jadi macam-macam hal. Ini yang pecah, ni pecah. Macam mana dah susah nak betulkan dah. Macam ni kan. Kalau nak betulkan ni dia dah bawa sampai ke sini. Ni semua nak kena pecah balik. Benda dia elok boleh selesai. 2 kali kerja jadi. Dia punya tarikh habis bila? Deadline? Dah habis. Okey. Kita jumpa Jumaat depan dah. Jumpa Jumaat depan.